Itu Mel tengah baca line. Kita tengok. Alright, kita teruskan. Di lubang yang sangat menarik ni. Kerana apa? Sebelah kanan ada air guys. Sebelah kiri OB. Dia bukan dogleg lagi. Macam bengkok ke kanan terus lah. Lubang ni lubang nombor 11 guys. Par 5 index 16 guys. Nampak macam index 16 tak susah. 409. Sebelah kanan air. Sebelum air tu ada bunker satu. Ada pokok rimbo yang besar. Takkan kita nak main sana kan. Kita akan main straight dulu lah. Kita kena main straight target pokok yang paling tinggi ni guys. Di center. Okay, kita try cari satu pukulan yang paling baik satu di sini. Yes, come on it. One good shot. Mana-mana satu. One good shot baby. Yes. Dia pergi ke pokok betul lah. Ikut cakap lah dia. Alright. Alright, dari tengah fairway guys. Menarik lubang ni. Ada pokok sebatang. Ada pokok sebatang. Sana ada pokok tu, bawah dia bunker guys. Sebulat-bulat je. Malah nak pergi sana lah. Tu air tu. Tempat Pak Ibrahim pergi tu. Green di mana? Green di sana. So kalau ada pokok ni macam mana nak attack. So kita lay up depan tu nanti. Bola saya di sini. Melepasi pokok ni. So kita main lay up lebih kurang 1.6 katanya. Saya main 1.6 punya distance. Alright. Okay, pukulan kedua. Saya tarik lesen saya center. Menggunakan 6 air. Lepas tu saya akan buat third shot ke green nanti. Kemudian one good shot. Mana-mana satu. Center of the middle please. Okay, red. Kita main 160. Easy saja. Lay up saja guys. One good shot. Top sikit. Kau nak lay up pun tak pukul betul-betul. Macam mana? Ke kiri sikit. Alright. Okay, third shot saya. Depan ada kolam guys. Distance green lebih kurang 90. Green meninggi. Sebelah belakang green ada OB guys. Kita tengok boleh tak saya shot yang baik. Saya target center guys. OB. Alright. One good shot late. One good shot baby. Come on. Pin high. Yes. Come on. Sit. Sit. Bola tinggi. Yes. Alright. Center. Alright guys. Ini pemandangan daripada tempat third shot. Ada air guys. Ada pulau-pulau pokok gelam. Cantik guys. Ada air sampai ke sana. Green tengok meninggi guys. Meninggi. Bola di center ni. Green dia kecil aja. Kecil aja. Separuh bulatan ke bawah slope guys. Saya belanja slope ke atas dia macam mana. Bang, bol bang. Okay, ni dia. Sebelah belakang ni diisytiharkan sebagai OB guys. Iyalah. Memang OB lah. Kalau jatuh bawah ni takkan nak pukul lagi kan. Tu dia. Belah belakang ni OB guys. Okay. Kita bagi review kat anda. Tu Mel tengah baca line. Kita tengok boleh tak dapat Mel line dengan betul. Kalau salah Mel lah. Bukan salah aku guys. Dropnya kuat ni. Dropnya kuat kan? Mana ni Mel? Kiri mana? Di situ. Di sini guys. Mel bagi tanda jerawat ni. Sini. Saya harap dapat speed yang baik. Tengok guys. Kita tengok. Tunggu. Nak tunggu Mel. Lambat sikit guys. Saya fokus lebih sedikit kan. Tak apalah. Kalau tak masuk pun depan pun saya bagi Pamel pun boleh lah. Pamel pun boleh. Janji kau happy. Okay. One good pallet. Uphill. Kuat Mel? Kuat ya. Jangan kuat-kuat pak, dia kata. Okay, red. One good part. Enggak cukup. Enggak cukup. Ini Pamel saja. Pamel saja. Alright. Alright. Manis-manis jengke datangkan beri